Korang nak cari gambar yang best dekat Canva tapi tak nak subscribe Canva Pro. Macam mana Mula-mula macam biasa, bila korang buka Canva ni, korang kena explore banyak dekat Canva ni. So bila korang nak design, nak cari gambar kan, selalunya kalau nak cari gambar dekat Canva ni, selalunya lah kalau dekat Element tu, korang cari contoh baca Ramadan kan, korang cari kebanyakan gambar kat situ adalah kena subscribe Canva Pro dulu baru korang boleh guna. Betul tak? So aku punya belik-belik lah, aku belik kan, macam mana lah kan nak cari gambar yang best-best ni kan. So cari, cepatlah, lambatnya dia transition. Okay, kemudian dia cari. Okay, korang akan nampak satu apps ni, nama dia apps, button apps. Korang tekan je button apps tu, and then dia ada keluar banyak tu. So kau try search pixel, and then kau jumpa yang gambar warna hijau tu, tekan pixel tu, and then korang search lah Ramadan kan. Banyak gila gambar free ku. Banyak, korang boleh guna banyak gila gambar free dalam ni. Tapi korang kena ubah sesuai lah, tak boleh lah letak sketul macam tu je. Okay, bermanfaat. Okay, kalau bermanfaat jangan lupa like dan share, komen sekali.